Assalamualaikum dan hai, nama saya Nur Ayuni Masaraf binti Abdul Rahim, dynamometri C24E2575. Pada hari ini, saya akan membentangkan tentang reka bentuk semula dan juga proposal reka bentuk semula. Apa itu reka bentuk semula? Reka bentuk semula ialah satu proses mereka semula sesuatu produk, objek, sistem atau perkhidmatan dengan menambah baik bentuk, fungsi atau kegunaannya. Ianya bukan ciptaan baru, tetapi transformasi daripada reka bentuk yang sedia ada supaya lebih relevan, efisien dan juga menarik. Kenapa reka bentuk semula? Tujuan utama reka bentuk semula adalah untuk menambah baik fungsi dan juga prestasi produk. Yang kedua pula, meningkatkan nilai estetik dan juga gaya tarikan visual. Yang ketiga, menyesuaikan produk dengan trend semasa atau teknologi yang baru. Yang keempat pula, menurunkan kos pengeluaran tanpa menjejaskan kualiti. Akhir sekali, menyelesaikan masalah ergonomi atau keselamatan pengguna. Seterusnya, jenis produk reka bentuk semula. Yang pertama ialah fungsi reka bentuk semula, iaitu functional redesign, menambah baik fungsi dan juga prestasi sesuatu produk supaya lebih berkesan dan praktikal. Yang kedua pula, reka bentuk semula estetik ataupun aesthetic redesign, menambah baik rupa bentuk, warna atau gaya visual bagi menjadikan produk lebih menarik dan moden. Yang ketiga pula, reka bentuk semula ergonomi ataupun ergonomic redesign telah meningkatkan keselesaan, keselamatan dan kemudahan penggunaan produk untuk pengguna. Yang keempat pula, reka bentuk semula lestari atau sustainable redesign, dengan menggunakan bahan mesra alam boleh dikira semula dan dapat mengurangkan kesan terhadap alam sekitar. Yang kelima pula, reka bentuk semula teknologi, iaitu technological redesign, dengan menambah baik produk dengan menggunakan teknologi, dengan penggunaan teknologi baharu untuk meningkatkan fungsi dan juga kecekapan. Kategori produk reka bentuk semula. Produk ini tergolong dalam kategori elektronik, pengguna konsum elektronik, khususnya dalam subkategori kamera digital mini mudah alih, menambah baik fungsi, bentuk dan pengalaman pengguna agar kamera lebih praktikal, moden dan sesuai dengan gaya hidup pada masa kini. Kategori produk reka bentuk semula meliputi peralatan fotografi digital digunakan untuk rakaman gambar dan video, gadget gaya hidup, lifestyle gadget, disasar pada pengguna muda, pelajar, pelancong dan pencipta kandungan, content creator. Peranti mudah alih, portable device direka bentuk untuk mudah bawa, ringan dan mesra pengguna. Produk teknologi pintar, smart device untuk menyokong sambungan tanpa wayar dan aplikasi mudah alih. Aktiviti produk reka bentuk semula: identify problem, kenal pasti kelemahan dan kekurangan utama yang ada pada kamera sedia ada, iaitu kualiti rakaman kurang memuaskan, bateri cepat habis, berat dan tidak tahan lasa. Yang kedua, research user needs, kenal pasti kajian atas keperluan pengguna, kamera saiz kecil, ringan, mudah bawa ke mana saja, kualiti rakaman tinggi, HD atau 4K, boleh sambung ke telefon pintar melalui aplikasi yang khas, reka bentuk moden dan minimalis, sketch lakaran awal, bentuk konsep reka bentuk baharu, bentuk yang moden, ringkas dan mudah digenggam, arah larasan kamera dan tapak membolehkan pelbagai penyelesaian rakaman, prototype, bina model prototype secara fizikal atau digital, uji saiz dan bentuk rakaman agar mudah digenggam dan dibawa, menilai kedudukan butang lensa dan skrin untuk penggunaan intuitif, dan boleh penawaikan reka bentuk sebelum penggunaan akhir. Di sini saya juga sertakan sekali gambar reka bentuk semula kamera yang sedia ada. Di bahagian ini juga saya sertakan sekali gambar international or local designer brand kamera. Gambar yang pertama ialah Sony ZV-1 atau ZV-E10. Gambar yang kedua ialah Canon PowerShot series. Gambar yang ketiga pula Insta360 Go 3. Yang keempat pula DJI Osmo Pocket 3. Yang kelima pula GoPro Hero 12 Black. Yang keenam pula Xiaomi Mi Action Camera. Seterusnya saya akan sambungkan pembentangan pada hari ini dengan proposal task produk kamera, penyataan masalah atau pengenapastian masalah. Mengapa terdapat isu dengan produk yang sedia ada? Kamera sedia ada di pasaran tak praktikal untuk kegunaan harian, saiz besar, berat dan perlu kos yang tinggi. Ramai pengguna seperti pelajar, pekerja dan pelancong hadapi kesukaran untuk bawa kamera ke mana-mana disebab reka bentuk yang tidak mesra pengguna. Apakah isu yang terdapat pada produk sedia ada? Bateri cepat habis semasa penggunaan jangka panjang, memori simpanan terhad dan mudah penuh, fungsi terlalu kompleks bagi pengguna bukan profesional, harga terlalu mahal, berat dan sukar untuk dibawa semasa aktiviti luar. Bukti bagi pertanyaan, pemerhatian, temu bual atau Google Form.
Berdasarkan pemerhatian terhadap pengguna biasa, pelajar universiti dan pekerja muda, ramai pilih telefon pintar kerana kamera sedia ada dianggap berat, mahal dan sukar diguna. Temubuan dengan pengguna menunjukkan mereka mahu kamera kecil, mudah guna dan harga patutkan untuk aktiviti harian. Melalui Google Form juga, pengguna menyatakan bahawa mereka ingin kamera yang ringan, kecil, mudah untuk digunakan, harga yang patutkan dan memori yang besar dan juga bateri yang tahan lama. Seterusnya, kewujudan produk reka bentuk semula. Produk sedia ada mempunyai saiz agak besar dan berat, harga pasaran yang tinggi, jangka hayat bateri singkat, perlu cas dengan kerap, memori simpanan kecil dan cepat penuh, tidak mesra pengguna. Lepas tu, fokus produk reka bentuk semula ialah harga lebih murah, bateri tahan lama, memori yang besar, reka bentuk yang kecil, ringan dan mudah dibawa ke mana sahaja. Seterusnya, aktiviti. Apakah jenis-jenis aktiviti yang terlibat? Yang pertama, penyelidikan awal. Kumpul maklumat berkaitan kamera sedia ada di pasaran melalui pemerhatian, kajian internet, temubuan pengguna dan juga melalui platform Google Form. Kena pasti masalah utama seperti saiz, tidak praktikal, bateri dan harga tinggi. Kedua, kena pasti masalah dan keperluan pengguna. Analisis maklum balas dari pengguna untuk tentukan ciri perlu ditambah baik. Kamera ringan, mudah diguna, tahan lama dan harga pemilik. Yang ketiga, penghasilan idea dan lakaran konsep. Hasilkan beberapa lakaran reka bentuk baharu berdasarkan hasil penyelidikan. Yang keempat pula, pemilihan konsep terbaik. Nilai dan pilih lakaran konsep paling sesuai berdasarkan fungsi, estetika dan kos pengeluaran. Yang kelima pula, pembangunan reka bentuk. Ubah lakaran konsep terpilih kepada reka bentuk akhir. Penambahan butiran seperti warna, bahan dan sistem bateri tahan lama. Selain itu, segmentasi pasaran, trend pasaran, pasaran semasa, tunjuk peningkatan permintaan terhadap peranti elektronik saiz kecil, ringan dan mudah alih. Pengguna lebih pilih produk praktikal, mampu milik dan mempunyai fungsi baik. Kamera jadi pilihan kerana lebih senang dan berkualiti berbanding kamera sedia ada. Sasaran pasaran atau segmen pengguna. Produk disasar pada golongan dewasa umur 18 hingga 45 tahun, aktif dalam aktiviti harian seperti melancong, bekerja, belajar dan mencipta kandungan media sosial seperti content creator. Segmen pengguna termasuk pelajar, pekerja muda dan profesional, pelancong dan pengembara. Keperluan umum pasaran, kamera harga mampu milik tapi kualiti tinggi, saiz kecil dan ringan, mudah dibawa ke mana. mana-mana. Bateri tahan lama, reka bentuk moden dan minimalis, mudah digunakan tanpa tetapan teknik yang rumit. Selain itu, pengguna sasaran golongan dewasa berumur antara 18 hingga 40 tahun, sesuai digunakan oleh lelaki dan perempuan. Kategori pengguna termasuk pelajar, pelancong atau pencipta kandungan, content creator yang perlu kamera kecil serta praktikal. Produk ni sesuai untuk individu gemar gaya hidup minimalis, fotografi casual dan rakaman harian. Reka bentuk yang ringkas, moden dan bergaya jadikannya pilihan ideal untuk pengguna yang menghargai fungsi mudah dan estetik menarik. Kawasan sasaran pula digunakan di kawasan bandar, kolej, tempat kerja dan lokasi pelancongan. Pasaran utama merangkumi Malaysia, Asia Tenggara dan negara membangun, menekankan produk bajet berkualiti. Kamera sesuai diguna dalam aktiviti harian, perjalanan dan platform dalam talian seperti media sosial di mana pengguna boleh rakam dan kongsi momen spontan dengan mudah. Kriteria reka bentuk penggunaan digunakan di pelbagai kawasan seperti bandar, tempat kerja, kolej dan destinasi pelancongan. Mudah diguna dengan satu tangan, sesuai untuk pengguna bukan profesional. Pemilihan bahan plastik ABS dan aluminium ringan, tahan hentakan. Bentuk dan gaya berbentuk bulat dan ergonomik. Bateri lithium ion 4000 mAh, tahan hingga 6 hingga 8 jam. Memori micro SD kelas 10 atau 128GB. Kumpulan antropometri pengguna, saiz dan butang kawalan sesuai dengan ukuran tangan. Ciri tambahan, sambungan Bluetooth, Wi-Fi dan pengecasan Type-C. Objektif reka bentuk pula, yang pertama menghasilkan kamera mini yang memilih dan mudah diguna oleh pengguna. Yang kedua pula menyediakan alternatif kepada kamera yang mahal dengan reka bentuk moden, praktikal dan juga tahan lama. Akhir sekali, menggabungkan elemen teknologi mudah guna dan gaya hidup moden dalam satu produk. Seterusnya, skop atau fokus produk pula. Yang pertama ialah produk yang ingin direka bentuk ialah kamera digital mini serbaguna yang tekankan reka bentuk moden, ringan dan praktikal untuk kegunaan harian. Yang kedua, reka bentuk yang beri tumpuan pada kemudahan merakam momen spontan bagi pengguna seperti pelajar, pelancong dan pencipta kandungan, content creator. Yang ketiga, fokus pada harga bajet, ketahanan bateri dan kemudahan harian. Skop reka bentuk termasuk dalam bidang kecil, niche area iaitu fotografi casual dan gaya hidup digital di mana pengguna boleh merakam serta kongsi momen harian dengan mudah melalui platform dalam talian. Akhir sekali, kata kunci untuk produk ini ialah Eco Minicam. Setakat itu sahaja pematangan saya pada hari ini. Sekian, terima kasih.